Ni guys, color mega guys. Okay guys, motor dah sampai. Alright, sekarang kita buka plastik dia. Unboxing. Rakusnya. Ni. Ni pula. Adik, tarik. Tarik plastik. Kanin. Ha. Tarik ya, koyak. Kanin ni. Okay, sebelah pula. Pelan-pelan lah. Ni meter. Ha? Meter. Sabar. Ni meter. Mana? Tarik. Okay, Assalamualaikum. Selamat kembali di channel MSN. Okay guys, so sekarang aku beli motor QJ AX 200. Okay, so nak buat motor hantar pergi kerja, balik kerja, hantar anak sekolah. So macam ni lah rupa dia. Ni color baru color 2026, color merah putih. Luaran dia sama, cuma yang beza dia dekat meter. Lepas tu yang difahamkan, exhaust dia dah tukar baru. And yang V1 punya version yang pertama dia exhaust dia asyik patah je. So yang baru ni diorang kata dia dah tukar lah exhaust dia. Harap tak patah lah. Tapi temperature dia ni tadi aku dah duduk pusing tadi. 1, 2, 3, 4. Naik 4 bar. Oh, ada lagi 5. So dia naik 4 bar tadi. Dia naik 4 bar, dia turun 3 bar. Dia naik 4 bar, dia 3 bar. So agak merisaukan lah juga bila dia naik 4 bar ni tadi. Tapi tak apa, kita ada 1000 km kan. So kita try lah. Nanti baru lepas 1000 km tukar servis dengan buat flashing radiator dia lah. Kalau sama juga, naik 4 bar juga, so cerita dia kena buat tebuk casing, bagi dia haba dia keluar. So ini meter baru dia. Meter baru dia tak ada RPM, dia ada kmh, tapi dia ada bateri. Dia punya temperature belah sini, minyak belah sini. Minyak dia tadi aku isi RM15. So ada 1 bar kosong. So maknanya next time aku kena isi RM20 kalau minyak dah berkelip. Okay, so meter ni aku nak set meter, nak set dia punya ni lah. Set dia punya apa benda lah ni, jam dia. Sekejap, kita tengok dulu. Lepas tu tekan kat sini 3 second. Ok, dah keluar dah. Sekarang ni pukul. Lepas tu tekan adjust. Yang 1B. Ok, so biar je, nanti dia padam lah.
So macam itulah kalau korang nak set jam untuk AX 200 2026. Okay, so yang ni kompartmen dia. Mana? Nah, kecil guys. Aku ingatkan besar. Kalau macam Nova itu besar. Yang ni ngam-ngam letak handphone dengan kunci je ni. Kan? Boleh lah masuk handphone je. Handphone dengan kunci. Okay. Okay. So kita tengok dia punya kompartmen dia. Kompartmen dia. Okay, kompartmen dia besar. Dia punya ruang dia sampai ke sini. So kalau helmet KYT, okay, kalau helmet KYT boleh masuk ke tak? Benda ni. Kita dulu. Okay, helmet KYT open face full. Okay. Tengok. Cuma kena. Okay. So lulus. Helmet open face boleh masuk. Okay. So dekat belakang ni adalah ruang kalau nak letak baju hujan ke, kan, beg kecil-kecil ke. So tak perlu nak pakai box, kan. Okay, macam biasa lah, tak ada apa. Sama dia dengan yang lama punya. Muka depan, tapi sebab ada colour merah, so aku ambil lah. Sebab daripada dulu ni minat colour merah. Tapi bila beli motor tak ada colour merah kan. Okay, ni belah radiator dia. Itulah aku depan ada dengar cerita juga. Diorang kata bagi keluarkan sikit kan, tambah skru ni ke depan sikit. Tadi aku dah pergi DIY dah, tapi itulah sebab ada tanda ni kan, kejap lagi aku ubah dia punya tapak dia ni, warranty kacau. So aku biar dululah, biar dulu. Okay, so besok kita pergi kerja, kita try bawa motor ni, kan. Next kita pergi ride pula. Dah macam lari tujuan asal lah, tiba nak pergi ride pula kan. Okay, alright, so nanti stay tune. Kita akan ada video-video yang menarik lagi berkenaan QJ, berkenaan aksesori. Kita tukar-tukar sikit-sikit lah aksesori dia ke, apa-apa yang ada. Bestnya motor ni sebab dia ada banyak aksesori. Kita boleh bagi dia comel-comel lah. Rim, tunggu sikit. Rim 17. Okay guys, so terima kasih menonton QJ Motor AX 200S. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.